Tiba-tiba dah ada Shah Alam. Shah Halal ni. Oh, Shah Halal. Seksyen berapa? Wah, macam tu. Habis Shah Alam, lepas tu dia di USJ. Lepas USJ, tiba Putrajaya pula sekarang ni. Presin berapa? Wah, presin berapa? Ada lagi tak? Ada yang baru lagi. Southville, Ensdale. Ada lagi baru. Maknanya yang baru dulu, kesenangan yang memperdayakan. Beli kereta baru, ambil gambar ni, upload dalam Facebook, pegang kunci besar, kan? Berapa lama letak gambar dia dekat frame tu, kejap dah keluar dah, ada kereta baru lagi. Beli telefon baru, sampai rumah buka TV, dah ada model baru lagi daripada yang kita beli tu. Kesenangan yang memperdayakan. Kahwin, cantik betul pengantin, buka makeup habis. Suami bukan main lagi, touch up, tebal, rambut tegak tu. Kan, kesenangan memperdayakan. 10 tahun buruk dah, Allahu Akbar. Kenapalah mukanya macam tu? Masa tu mulalah cakap yang penting kecantikan dalam hati. Itu semua nak sedapkan hati je. Kan? Tenang cerita apa? Kesenangan yang memperdayakan. Sampai masanya. Tengok penyanyi-penyanyi tu, suaranya sedap. Sedap betul suara dia. Orang beli, kita beli kaset. Dulu kaset beli. Sampai pusing pakai pen ni nak rewind ni. Dulu. Zaman saya lah tu, kan? Jangan zaman sebelum saya. Budak sekarang senang aja. Dia nak dengar lagu tu berulang-ulang, dia boleh dengar, tekan aja. Kita sekarang kena pusing ni. Takut kalau rewind pakai radio, takut terbelit tali dia, rosak nanti. Beli kaset mahal dulu. Nak saya ingat lagi kawan saya, Cik Khairul Azhan daripada Tanah Merah Kelantan. Kalau saya nak beli kaset tu mahal, jangan risau, dia beli kat mana? Dia beli kat Kelantan ni murah, yang cetak rompak ni. Kalau dekat luar RM17, dekat Kelantan ni RM5.90 je. Beli. Kok suara sedap ya, elok aje. Kan? Sedap betul suara dia. Lepas tu dah ada orang baru lagi, ada penyanyi baru lagi. Sekarang dia masuk pertandingan Gegar Vaganza. Yang muda-muda yang suara sedap dulu masuk Gegar Vaganza, berapa ramai minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri pun tak nyanyi. Jangan kalau kedua orang. Dulu tarik not sampai ke langit. Ni kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Tak boleh nak. Tak boleh. Dulu berlakon watak hero idaman Malaya, keluar sok khabar Panca Indra Rehat, muka depan macam ni. Hero idaman Malaya. Hari ni berlakon watak jadi bapak dah. Itu pun berlakon nazak dia berlakon. Dulu heroin, sekarang jadi apa? Sekarang jadi orang gaji. Saya cakap Indonesia lagi sebab dah tak ada watak dah untuk dia. Kesian, bagi kerja lah kat dia. Kesian, berapa ramai tuan-tuan. Ada pelakon-pelakon sampai mesej minta tolong, ada tak kerja-kerja kosong, boleh kerja ke tak? Sampai masa nak kata apa? Kan? Dulu sukan nombor 1, tapi sampai masa tak terdaya. Macam-macam penyakit. Dulu macam-macam ubat ambil, steroid ambil, apa ambil, tapi bila dah tua kesan dia ada. Tu maknanya kesenangan yang memperdayakan. Itu sebab Nabi kata, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Akan adanya kehidupan selepas mati. Dunia ni kesenangan memperdaya. Kalau kita dah tahu dia sementara, kenapa kita nak kejar yang sementara? Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementara. Tuan-tuan nak tengok suasana ni, kena tengok di Negeri Sembilan sekarang. Johor dah sudah gitu. Mana Negeri Sembilan pula. Sebab Malaysia diiktiraf antara negara yang paling rajin pilihan raya. Rajin pilihan raya. Lepas Sabah pilihan raya, kan? Johor. Lepas Johor nanti Negeri Sembilan. Lepas Negeri Sembilan Melaka. Lepas tu Sarawak. Lepas Sarawak 5 negeri yang hari tu. Lepas tu 5 negeri kemudian sampailah Abang Jamil macam tu. Gitu.
Susah tuan. Sebenarnya dah kena, sebenarnya orang payah, orang malas dah balik ngundi dah. Kejap pelan raya, kejap pelan raya. Sekali kan lah macam dulu. Senang orang balik kampung sekali je. Senang milihnya. Kan? Ni bukan cerita politik lah. Tapi nak tengok tu, berebut-rebut tu. Saya saja. Saya berjanji, janji saja. Nampak? Kesenangan mempercayakan. Ada 4 benda bengkok dalam dunia ni. Apa dia 4 benda bengkok dalam dunia? Nombor 1 yang bengkok dalam dunia apa? Sungai. Sungai mana ada yang lurus? Yang lurus tu parit. Yang kedua, yang bengkok apa? Akar kayu. Akar kayu bengkok. Mana ada akar kayu lurus? Bengkok. Ketiga, minta maaf, perempuan. Bengkok perempuan ni. Ini macam ni, cakap macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Lelaki kena, yelah. Yang keempat, politik. Bengkok politik ni. Confirm model. Saya perintah, ni jadi. Tak jadi juga. Sebenarnya, ada sebenarnya pula. Jangan nak bengkok. Masa kata tadi, kan? Kalau saya lah, tengok. Kalau saya jadi menteri, tengok Samsul Debat sebut. Saya angkat sumpah jadi menteri. Belum tentu lagi sebut apa yang saya cakap. Betul tak? Belum tentu. Berat tuan-tuan. Jangan kata Perdana Menteri. CEO rumah tangga pun bengkok. Jadi ketua rumah tangga pun kadang kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, tak boleh. Ya, ujian sebenarnya. Jangan minta-minta jadi pemimpin. Tu saya selalu pesan. Kat banyak negeri saya pergi, kepada orang yang bertanding, saya pesan apa? Kadang-kadang kita terlupa. Kita bertanding jadi wakil rakyat. Bila jadi wakil rakyat, bila dah menang, kamu kena jaga semua. Bukan jaga yang sokong kamu saja. Betul tak? Malu dengan budak darjah 2 yang pilih ketua kelas tu. Budak darjah 2 yang ketua kelas tu, dia kena jaga semua. Ini, minta maaf, saya tak boleh tolong. Kampung tu itu dikalahkan saya. Pula macam tu pula. Mana boleh macam tu? Kan? Itu barulah betul. Kita jaga semua. Walaupun orang tu tak pilih kita, kena bagi servis juga. Itu wakil rakyat. Wakil kepada rakyat. Rakyat tu lagi besar daripada kamu. Bukan kamu lagi besar daripada rakyat tu. Itu sebab dulu kalau kita tengok ketika zaman sahabat lu, Sayyidina Abu Bakar, dia kata kat Khalid Al-Walid, wahai Khalid Al-Walid, cukup-cukup kau jadi panglima, kau rehat, bagi dia ni pula jadi panglima angkatan tentera. Bagi dia pula. Menangis Khalid Al-Walid ni. Menangis sebab apa? Menangis gembira sebab tak payah pegang jawatan tu. Kita orang ambil ke jawatan ketua kampung marah ni. Berani dia ambil jawatan aku. Wah, ajar betul. La ilaha illallah. Jawatan aku, sedar tak sedar? Dia boleh sebut jawatan tu dia punya. Macam mana tu? Elok-elok lah kan. Sebenarnya boleh buat peraturan dah kat Malaysia ni. Jangan lebih 2 penggal jadi wakil rakyat ni. Dah tua dah. Batuk lagi banyak dia bercakap. Nak lagi. Boleh lagi ni. Boleh apa? Sudah lah tu. Bagilah yang muda pula. Kan? Iya. Imam pun kita suka imam muda. Kan? Bukan kata imam tu tak suka. Imam tu dia boleh relax sikit. Tak adalah dia terbeban nak bawa. Boleh tukar-tukar. Kan? Macam dulu ada setengah tempat tu dia buat imam eksekutif. Imam eksekutif tu maknanya dia ada imam 1, imam 2. Imam eksekutif ni dia cari budak-budak universiti, sekolah yang universiti agama ni yang boleh layak jadi imam, dia jadi imam 3. Imam eksekutif grade 41. Grade 41 dululah. Sekarang tak tahulah grade apa, tak tahulah kan. Barulah steady. Tarawih pun steady lah kan. Sini okey, kata tempat lain. Macam tu. Adalah, ada sebab kan. Macam tu. Jadi itu antaranya. Jadi mana kata, kalau kita kata akhirat ini adalah tempat target utama kita. Dunia ni sementara, kalau kita beri real untuk sementara, rugilah kita. Berebut untuk benda yang tak ada apa-apa, rugilah itu. Sia-sia je benda yang kadang sanggup bergaduh.
bergaduh, putus saudara, adik-beradik, silaturahim hanya sebab harta dunia, sedangkan harta dunia sementara. Ada satu tanah, rancangan tanah pinggir. Tanah pinggir, tanah tu lereng macam tu, ada bukit-bukit. Jadi anak yang bongsu daripada 7 beradik beritahu dekat mak dia, kisah benar. Saya tahu ni sebab saya ada kat pejabat peguam masa tu. Saya yang bagi nasihat dekat abang ni. Ada seorang abang ni lah. Dia anak bongsu daripada 7 beradik. Dia kata dia nak usahakan tanah tu biar adik-beradik yang lain suka hati lah. Mu nak buat, mu buat lah, dia tu. Jadi semua sains setuju. Maknya pun tukarlah nama tanah tu bagi dekat adik yang bongsu ni. Adik bongsu ni pun bawa lah JCB apa semua, traktor semua, ratakan tanah tu. Dia sign satu perjanjian joint venture agreement dengan satu pemaju. Naiklah 4 pintu rumah kedai, 2 tingkat. Pulangan dia dapat berapa? Dia dapat 1 juta lebih. Daripada 1 juta lebih tu, dia bagi dekat adik-beradik yang lain. Dia bagi seorang 22 ribu. Yang seorang dapat 28, seorang dapat 30, seorang dapat 32. Agak-agak apa soalan tanya? Saya tanya, apa pasal lain-lain pula tu bang? Dia kata sebab dah tolak hutang siap-siap. Dia kata adik-beradik ni dia ada pernah pinjam duit dengan dia, jadi dia dah tolak siap-siap. Okey, baguslah. Baguslah tu. Jadi bila dah dapat harta dunia, bagi, bersuaralah salah seorang daripada adik-beradik ni beritahu, sepatutnya, suara dulu semua tak nak tanah tu, bersuara lah, patutnya 1 juta lebih tu kena bagi sama rata. Maka bersetujulah 6 beradik ini berpakat bawa ke mahkamah, tuntut daripada adik yang seorang ni supaya duit tu bagi sama rata. 3 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia nak bagi untung. Kalau dia tak nak bagi pun boleh. Itu saya punya bahasa lah. Maka hakim menolak permohonan dia tu. Sebab pemilik yang sah tu dia, anak bongsu ni tadi. Jadi kalau dia nak bui boleh, kalau dia tak nak bui pun boleh. Tapi dia dah bagi, okey lah. Dia tak nak bagi, terpulang kat dia, tapi dia bagi. Jadi permohonan ke-6 tadi, plaintiff tadi, ditolak dengan kos. Walaupun selesai di mahkamah, sampai hari ni tuan-tuan dan puan, hubungan adik-beradik tak baik. Tu saya kata tadi, berbaloi tak berbaloi? Tak berbaloi, hanya kerana harta dunia. Tu saya kata tadi. 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya bila kita mati besok. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, kau hidup berapa tahun? Berapa tahun hidup? Allah Ta'ala akan tanya. Macam mana kau habiskan umur tu? Aku 60 tahun ya Allah, macam mana kau habiskan umur tu? Oh, tak tahulah. Sampai umur 55 dan duduk lagi. Macam-macam lah. Kan? Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Tanya. Masa muda sihat, kuat, buat tak apa yang patut buat? Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya nikmat ilmu. Ilmu dapat tu amal ke tidak, sebar ke tidak kat orang. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Daripada mana kita dapat harta, ke mana kita belanjakan pun Allah Ta'ala akan tanya. Orang kita kadang-kadang bila tanya, kau ni duit kau lebih baik kau bawa pergi umrah. Ada orang cakap, duit kau ni baik kau pergi haji. Tapi ayat orang kita kadang-kadang, suka hati aku lah duit aku, kau sibuk kenapa? Sebenarnya bukan suka hati kita. Kalau suka hati kita, Allah Ta'ala tak tanya. Allah Ta'ala akan tanya, kenapa? Daripada mana? Kenapa dia habiskan duit itu? Umrah tak boleh pergi, sport rim tukar setiap bulan. Umrah tak boleh pergi, tapi gelang bertukar, jajak tukar ni. Sedekah tak? Tak juga. Kan? Dia kata orang tu semua menipu je. Orang yang berdiri minta sumbangan ni semua tipu dia. Tipu pula. Ujian. Itu pertama, nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, Allah Ta'ala akan tanya.
Macam saya kata tadi, termasuklah jawatan ketua rumah tangga. Allah Ta'ala akan tanya. Jadi isteri, Allah Ta'ala akan tanya. Jadi anak, Allah Ta'ala akan tanya. Amanah sebagai seorang anak, tanya. Kamu tak boleh jaga mak kamu yang sakit? Tak boleh. Habis kalau tak boleh, kamu bagi duit belanja tak untuk yang kakak kamu ke adik kamu yang tolong jaga ni? Tak juga, aku tak bagi. Kalau tak bagi, kamu pergi tak ziarah? Ziarah pun tidak. Allah Ta'ala akan tanya. Amanah. Kan? Termasuklah jawatan kita kat pejabat. Jawatan kamu apa? Oh, saya jawatan biasa-biasa je. Itu paling cepat masuk neraka. Seolah-olah macam biasa-biasa tu tak payah buat apa. Saya ni AJK biasa-biasa je. Kena tanya. Kalau dia jadi AJK, tanya pengurusi tu. Contoh masjid, tanya pengurusi masjid. Jadi Tuan Haji, saya peranan saya apa? AJK ni saya kena buat apa? Kalau saya ni AJK kebajikan, saya kena buat apa? Kalau saya ni AJK ni, apa yang saya kena buat? Tanya kalau tak tahu. Ni tak buat apa-apa. Akan ditanya. Termasuk jawatan ketua lorong, kena tanya. Ketua lorong itu nama aje. Neraka tu. Nama aje letak. Saja letak. Jangan main-main. Kena tanya. Kena tanya. Jawatan kita akan ditanya sebesar-besar jawatan. Kerja dekat pejabat, pembantu takbir je. Pembantu takbir kerani. Tapi buat kerja tak? Tak. Minum daripada pagi sampai ke petang. Minum aja. Jangan main-main. Allah Ta'ala akan tanya. Persoalan yang nak kita jawab, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan ni. Gaji dapat sama. Orang lain kerja rajin, kita pemalas. Macam mana boleh sama? Persoalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang masuk dalam akaun kita tu setiap bulan. Macam mana nak halalkan dia? Kerjalah betul-betul. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang, tadi pertama nikmat, yang kedua amanah, ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Apa yang Nabi beritahu? Nabi beritahu tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi janganlah. Kalau contoh pilihan raya, pergi ngundi pangkah, balik masjid, Allahu Akbar, dah diam. Tadi ramai orang mengundi, ramai, alhamdulillah lah, sudah. Oh, itulah harapnya dapatlah dia berbakti, dapatlah dia bekerja elok-elok. Sudahlah. Ini pergi datang masjid dah bergaduh. Apa perasaan kau dah kalah ni? Kan aku cek pasal tu. Kawan tu dah lama. Bendera pun tak turun lagi. Tu saya kata. Yang pergi disungkupnya rumahnya tu dengan bendera besar-besar tu kenapa? Kan? Alah, tak payahlah beria sangat. Nabi ajar kita selagi mana di Islam, selagi mana di amal Islam, baik. Lain mana tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni geng belah sana, dia geng belah. Selagi mana di Islam, kita baik. Itu je. Dah mengundi pangkah, pergi semayang macam biasa, tegur macam biasa, dah silaturahim. Itu je. Ya. Sekarang ni lagi pening tuan-tuan, tahu macam-macam parti kata. Kan? Tak tahulah tuan-tuan. Besok parti lagi banyak daripada orang yang mengundi. Tak tahu. Pening malah tuan-tuan. Sekarang ni yang jadi susah sekarang ni sebab zaman media sosial. Semua ada aja maklumat-maklumat. Apa Nabi kata? Nabi kata fitnah ni paling teruk besok Nabi kata berpunca daripada pisang sesikat. Ibarat pisang sesikat. Apa pisang sesikat? Nabi kata macam pisang sesikat. Apa maksud pisang sesikat? Ni jari ni menaip ni. Apa dia tak tulis dekat handphone tu? Oh, tak sangka sungguh Syamsul debat. Kalau tak bayar 5,000 dia tak datang. Tengok ayat dia. Iya, saya pun tak tahu bayar berapa malam ni. Bukan tahu. Contohlah. Iya, tadi masuk tadi sebelum ceramah dah dapat buah. Itu dah tolak berapa dah tu. Dapat bilik hospital. Jangan main. Hospitality masjid ni paling power sekali.
Siapa yang tak datang ceramah kat sini rugilah. Sini gila betul. Hotel pun tak serupa itu. Betul lah. Tu sebab saya seronok datang sini. Terima kasih lah banyak-banyak. Kan? Itu pun tolak daripada bayaran ceramah. Saya kata tu saya kata tadi, kadang ada orang dia tulis macam tu lah. Wahai Samsul Bab mana pernah macam tu? Tapi memang ada berceramah macam tu. Ada. Saya tak sebut nama lah. 5,000 tak boleh kurang. Saya cakap macam tu. Siap beritahu lagi hotel mana. Hotel mesti ni. Kalau kat KL lah, bayar 5,000 tak boleh kurang. Hotel mesti hotel. Sekurang-kurangnya hotel ni. Kalau pergi Sabah Sarawak, satu ceramah 7,000. Saya sebut ni. Ada. Jangan main-main. Saya tuan, alhamdulillah okey je. Saya kosong pun saya okey. Masalah kan. Jadi mana kata, orang ni pisang sesikat ni, jari ni menaik banyak betul. Apa dia tak cakap? AJK masjid pun kena. Duit banyak, program tak ada. Duit banyak, program tak ada. Ayat dia. Dia pernah tengok ke duit masjid berapa dalam akaun ni? Mana yang dia cakap? Duit banyak, program tak ada. AJK masjid pun jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Cakap aja. Dia tak datang masjid. Masalah yang bercakap ni dia tak tahu pun. Cara nak bagi orang ni diam satu je, lantik dia AJK, diam lah. Betul. Jadi kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala dah bagi tahu kita dunia ni kesenangan yang memperdayakan, janganlah kita bergeya-geya sangat sehingga kan kita lupa. Itu sebabnya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya mencari keberuntungan akhirat. Malahan Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing ataupun seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Orang asing datang sini sementara, bak kata Nordin Ahmad tu apa? Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Kan? Dagang hamba, dagang bertempat. Mana tu kan? Itu nampak nak tunjukkan dia orang yang mendatang. Macam saya ni. Itu sebab sampaikan ada orang cakap dunia ni tipu-tipu. Dunia ni memperdayakan. Kenapa dunia ni memperdayakan? Pertama, memperdayakan kerana sifatnya sementara. Tapi orang berebut juga tu. Bersifat sementara, dan semua nikmat di dunia akan berakhir dengan hapus atau mati. Itu je. Contohlah, beli handphone baru, terus seronoknya sampai masa telefon tu rosak, hapus. Sayang dengan manusia, mati. Apa malaikat Jibril pesan? Malaikat Jibril pesan pada Nabi yang pertama, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Begitu juga kenapa tipu-tipu, kenapa memperdayakan? Kerana keindahan yang ada tidak kekal. Harta tak kekal, pangkat tak kekal. Dulu dia nombor 1 dalam pejabat tu. Nombor 1 dalam pejabat. Jangan main-main nombor 1 tu. Tiba-tiba dekat hujung tiang masjid sana macam ni. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa pencen. Saya bukan cakap orang, saya cakap saya. Saya dulu pernah pegang jawatan pengarah undang-undang dan perkosaan. I'm a legal advisor previously, mak kata orang Kelantan. Sekarang dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Sementara bukan selama-lama pegang jawatan. Dulu lah, kalau orang sebut Perdana Menteri, orang terbayang dengan muka Dr. Mahathir. Punya lamanya dia jadi Perdana Menteri dulu. Tak ada siapa sangka tiba-tiba Pak Lah jadi Perdana Menteri. Lah, Pak Lah tiba-tiba je. Lepas tu Pak Lah, Datuk Seri Najib pula. Lepas tu naik pula. Naik balik semula lah Dr. Mahathir balik.
Lepas tu siapa? Muhyiddin Yassin. Lepas tu Ismail Sabri. Bertukar-tukar sampailah pula Anwar Ibrahim sekarang. Maknanya sampai masa akan habis. Takkan selama-lamanya memegang jawatan. Nampak tak? Siapa sangka? Ketua kampung pun tukar-tukar. Ada tu lagi pula baru pakai baju korporat tu, tiba-tiba dah berubah pula. Alah, baru pakai. Tukar 2 tahun. Nak cakap apa? Begitu juga melalaikan manusia. Itu sebab dia kata dunia ni memperdayakan, melalaikan. Sibuk kerja dunia boleh menyebabkan terlupa dia, terlalai daripada solat, terlalai daripada zikir, terlalai daripada ibadah. Dulu elok datang masjid, lepas tu isteri dia meninggal, lagi kerap datang masjid. Kahwin baru langsung tak datang masjid. Pula habis kesenangan memperdayakan. Bini muda pula, dia umur 60, dapat isteri 25, tak datang masjid. Saya jemaah di rumah aja. Macam tu lah. Tu cakap tadi, ujian. Betul juga populariti. Macam ya juga. Oi, payah tuan populariti. Jadi penceramah apa macam jadi artis sekarang ni. Pelik pula tengok. Kadang nak makan pun kena cari kedai. Saya nak makan pun cari kedai yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sedap. Pening kepala. Pergi kedai kahwin tu sebab saya kalau pergi kedai kahwin saya kena datang awal betul atau lewat betul datang. Sebab kalau saya datang waktu tengah ramai orang, kesian orang tak nak ambil gambar dengan pengantin. Serbat kata. Pening kepala. Tadi saya makan kat kedai Tommy yang mana tadi? Belasan dia tu. Ada kedai tepi jalan. Kedai apa dah semua tadi. Boleh tahan lah. Saya tak adalah makan banyak sangat sebab saya yakin di sini ada makan. Macam tu. Jemput Samsul Debat jauh-jauh. Dia kata tadi, dari jauh kita datangkan. Dia katanya kan, takkan mihun. Macam tu. Koman panggil Samsul Debat bagi mihun apa bodoh kan. Kan, tapi tak, itulah masalahnya, jarang rezeki masjid tanya Samsul Debat nak makan apa. Jarang. Jadi kemungkinan besar ikut selera pengusi. Tapi saya okey je. Kan? Selain daripada itu, menimbulkan rasa cukup. Manusia mudah menyangka bahawa kekayaan yang ada dekat dalam dunia ni cukup kat dia. Benda tu akan mencukupkan dia. Sebenarnya tak. Sedangkan kejayaan di dunia, kekayaan di dunia bukanlah ukur penentu kebahagiaan, bukan. Itu sebab ada orang hidup sederhana tapi tenang. Duduk kampung hanya ditumpat duduk di kampung, duduk di keadaan yang biasa tapi dia cukup, alhamdulillah. Tak perlu nak rumah-rumah besar, dia okey, selesa. Anak ajak duduk Putrajaya, tak say, tak apa lah. Nak tengok mak balik lah sini, mak duduk kampung aja. Sebab apa? Cukup. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu garuk kepala macam ni. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta kata. Tak rasa nak bunuh kawan ni. Dia cakap. Orang ni dia dah terbiasa dalam akaun dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Cuba kalau kita ada 4 juta dalam akaun. Hari ni pun nak makan gapo. Kawan belanja. Kan? Satu kedai bayar dengan kedai-kedai sebelah bayar. Macam tu. Kita. Tapi yalah, ayat ni sebelum dapat. Contohlah kan, ketika tengok di Negeri Sembilan ada satu hamba Allah ni, tapi ramai tahu dah lah. Dia nampak, dia tanya ada tak satu tanah dia boleh nak wakaf. Dia nak wakaf untuk ayah dia. Dia beli satu tanah harga 5 juta, dia bina masjid harga 50 juta dekat Semban.
Lepas tu baru teringat, ada tak tanah lain dia nak wakaf untuk diri dia pula. Dia beli lagi satu tanah 6.5 juta, kemudian dia bina masjid dengan harga 100 juta. Siap masalahnya kat Masjid Senayan, siap satu petak. Orang Kelantan ramai datang ambil gambar sana, bukan apa ni, ambil gambar, datang ambil gambar. Siap satu petak untuk dia. Dia kata kalau dia mati besok situ tanam. Kita dekat sini pengusir khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia siap petak untuk dia. Lepas tu dia beli pula lagi satu tanah wakaf untuk isteri dia dekat Langkawi. Buat satu masjid lagi. Apa ayat orang kita? Ayat orang kita dia sebut macam ni. Dia ada duit boleh lah. Kita ada duit belum tentu lagi. Betul tak? Bukan senang. Kita cakap boleh lah. Kita cakap belum dapat. Sebelum jadi Perdana Menteri cakap apa? Contoh. Saya lah, saya cakap saya. Kalau saya jadi Perdana Menteri besok tak tahulah buat ke tidak pernah. Baik jangan. Betul kata. Bukan senang. Itu sebab jangan berjanji waktu tengah bahagia. Kita tak pegang. Kalau aku ada duit macam dia, aku pergi haji lah. Sampai masa dia ada duit macam ni, pergi Europe. Pergi mana ni? Pergi London, pergi UK, pergi ni, pergi bercuti. Tak pergi haji ke? Nantilah. Tahun-tahun depan lah pula. Sebab apa? Belum tentu lagi. Tu bab kata tadi. Hati-hati. Kan? Berjanji macam-macam. Jangan main-main. Tu sebabnya dia menimbulkan rasa cukup. Kemudian begitu juga, kenapa dunia ni kesenangan memperdayakan ujian daripada Allah. Kadang-kadang ada orang dia boleh tahan dengan ujian susah tapi tak boleh tahan dengan ujian senang. Ada juga. Waktu dia susah dia datang masjid, waktu susah dia boleh ini, dia boleh. Waktu susah dia lagi banyak sedekah daripada waktu dia senang. Bila dah senang, nampak orang bawa karung, alah dah mula dah. Alah, waktu ni lah kau nak minta duit. Aduh. Lepas tu yang seorang tu buat lah rubber. Kain plekat tak ada poket. Tak payah nak rubber-rubber. Memang dah tak ada. Kata dah tak ada. Sekarang ni semua QR. QR. Itulah keadaan juga. Tu saya kata tadi. Mana kata kadang-kadang. Itulah dia. Bila dah diuji dengan senang. Dulu tak ada kereta. Ada motor buruk. Hujan-hujan lebat sampai masjid. Dah ada kereta mahal. Tak sampai masjid. Di tempat lain. Tu saya kata tadi, ujian. Kan? Belum ada isteri, lain. Dah ada isteri, lain. Anak seorang lain, anak 5 orang lain. Di Kelantan ni anak ramai-ramai, jarang anak sikit-sikit ni. Rajin ni. Assalamualaikum, salam, beranak ni. Asal bagi salam, nyaut, beranak lah. Tak apa kan, lok anak ramai ni, meriah. Yang pergi disimpan-simpan suka-suka, kenapa? Anak ni semua ada rezeki dia. Dan dunia bukan untuk ditinggalkan. Sebab Islam bukan menyuruh umat meninggalkan dunia, tapi mengajar kita dunia ni kita buat apa? Cari rezeki yang halal. Bekerja dengan amanah dan ihsan. Bekerja. Gunakan harta untuk di jalan Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'ah. Surah Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, di jalan Allah fi sabilillah yajid fil ardh, dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan kita risau. Dan kemudian dunia ni dijadikan sebagai landasan untuk mencapai hasil di akhirat besok. Dunia ni lah. Tengoklah malam ni pukul 8.30 ni, pukul 8 tadi. Berapa ramai yang kat rumah tengok drama lagi. Tadi pukul 7.30 tadi tengok drama. Drama Luka di Hujung Setia dah habis. Yang Adi Putra gitu dah habis. Ni dah drama lain pula. Leka tengok drama. Bukan semua orang datang masjid. Tapi kita atas dunia datang masjid. Kita nampak rugi, tak rugi apa pun. Belum pernah orang datang masjid hati susah. Aduh, berapa lama nak duduk kat masjid. Tak ada. Yang paling tenang hati dia orang yang daripada tadi dia menunduk tak tegak-tegak. Itu paling tenang sekali. Itu dia kalau orang tu tengok ceramah saya, dia tengok muka saya daripada mula sampai habis, itu biasa.
Tapi yang luar biasa, dia sambil tengok, kejap dia pejam mata. Dia tengok, dia pejam mata. Makna sambil dia dengar, dia zikir. Tapi yang paling hebat, sepanjang ceramah saya, dia zikir. Itu paling hebat. Zikir aja, tu saya kata tadi. Tenang hati. Malahan orang yang datang semayang dekat masjid, kan? Siapa yang datang maghrib, contoh, siapa yang datang, ada pandangan kata kalau kita duduk dekat tempat kita solat tadi, kita tak berganjak, kita duduk tempat kita solat, sampailah waktu solat satu lagi, waktu kita duduk tu kita dapat pahala seolah-olah kita masih lagi bersolat. Itu sebab ada orang yang tak berganjak. Rupa-rupanya dua solat yang paling susah sekali tapi besar ganjarannya, subuh dan juga apa? Subuh dan juga isyak. Itu solat paling susah sekali. Kalau maghrib dia balik, nanti jumpa lagi isyak, ada harapan tak jumpa. Tu dia. Tu sebab dia tunggu. Yang tunggu ni ada harapan. Dia sembahyang isyak sekali, kan? Contohlah. Dan begitu juga bekerja dengan amanah dan ihsan ni, maknanya bekerja dengan amanah, jaga amanah pada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Nabi pesan, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jaga amanah baik-baik, sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Ingat kisah Husam bin Nuh. Dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Dia pesan, wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni selama 3 bulan. Aku nak pergi berdagang. Baik tuan. Lepas 3 bulan dia balik, dia tanya Mubarak. Mubarak ni Arab Badui. Wahai Mubarak, kau tolong petik 3 biji buah paling manis bagi kat aku nak rasa. Mubarak pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Buah pertama masam, buah kedua pahit, buah ketiga tawar. Apa cerita kau ni Mubarak? Kata Husam bin Nuh. 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, kau tak tahu ke mana masam mana manis? Dia jawab, demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang buah ni, kau tak pernah suruh aku rasa. Itu amanah. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang musang king 3 hari. Bukan 3 bulan, 3 hari je. Jatuh berdepek, terkeluar isi kuning. Macam ni apa ni? Panggil kawan-kawan ni, panggil saing makan. Ini tu masalah kita. Bukan cakap orang ni, termasuk yang bercakap ni. Ya, nak cakap macam mana? Bukan senang amanah. Tu saya selalu bawa kisah Tuan Guru ni Aziz Nikmat, Allahyarham arwah tu Tuan Guru. Dia ada satu kisah dia sampaikan tu, sampai dekat pasar ada orang datang jumpa, dia minta sains skim pinjaman buku teks. Tuan Guru tanya, ni peribadi ke rasmi? Dia tanya. Ambo rasa rasmi, ambo rasa peribadi Tuan Guru, dia tu. Jadi Tuan Guru pakai, dia kata ambo pakai pen ni, dia pakai pen Renault tu yang 60 sen. Renault. Sebab kalau urusan rasmi baru dia pakai pen dawat basah yang kerajaan negeri bagi kat dia. Bayang nak sign tu fikir. Orang kita dekat pejabat, pen rasmi tu tulis barang nak beli apa balik kan. Isteri pesan beli bawang besar, bawang tu pun pakai pen rasmi tu. Contohlah kan. Betul. Bukan senang. Guna mesin photostat pejabat. Nak photostat IC surat beranak-anak tu tujuan sekolah pribadi. Guna kertas tu tulis untuk benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan pejabat pribadi. Tuhan tanya tak? Tuhan tanya. Tu saya kata tadi, bukan senang. Bukan senang tuan-tuan kan. Itulah dia amanah. Allah Ta'ala akan tanya kat kita nanti. Kemudian begitu juga kalau kita tengok atas dunia ni juga, macam mana caranya kita ni adalah dengan cara kita menggunakan harta kita untuk tujuan akhirat. Sedekah, zakat, wakaf. Sedekah ni itulah yang saya kata tadi. Sedekah biasa sedekah, zakat. Tapi wakaf ni kesedaran orang kita ni kurang lagi. Meninggal ahli keluarga yang disibuk badal haji. Bukan tak salah kalau boleh buat. Berapa ramai yang menipu badal haji ni? 2,500 saja kata. Macam mana 2,500 boleh buat badal haji?
Orang yang duduk dekat Arab Saudi tu pun nak buat haji pun 4,900 riyal. Tiba-tiba duit Malaysia 2,500 boleh buat pada haji, dapat tasbih, dapat air zam-zam, dapat ni, dapat sijil. Alhamdulillah, selesai dah. Melainkan memang kita kenal mutawif ni. Mutawif tu memang dah pernah buat haji, dia kata tahun tu memang dia dapat peluang pergi lagi, kita minta tolong dia buat, itu mungkin. Banyak. Tapi buatlah wakaf. Buat wakaf. Berterusan untuk arwah. Wakaf masjid, wakaf apa ni, macam institut profesional Baitul Mal kat KL tu semua duit wakaf tu. Wakaf dialisis, ada satu masjid dia buat pusat dialisis, masjid buat macam-macam wakaf dia buat kan. Wakaf ni terhenti, duit yang kita bagi tu dia tak boleh gunakan untuk tujuan lain, mesti tujuan wakaf tu. Itu sebabnya kalau kita tengok ada orang-orang yang anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dia dah buat kajian. Lebih 90% orang yang meninggal sebab sakit kanser. Cuba tengok kalau ada ahli keluarga kita meninggal sebab kanser, dia mesti akan meninggal, lebih 90% akan meninggal pada hari atau bulan yang baik. Betul ke tak? Cuba cek. Isnin, Khamis, Jumaat atau Rejab, Syaban, Ramadan. Betul ke tak? Cuba cek. Kebanyakan orang yang kanser ni, dia boleh tahu badannya, rasa tak lama dah ni, soalan bocor. Dia keluarkan duit dia siap-siap 50,000 balance yang ada dalam bank tu. Ni 20,000 mak dengan ayah pergi umrah, 10,000 bagi dekat Along. Along kata tu dia nak pakai, dia nak berniaga. Lagi 10,000 lagi ni bagi dekat rumah apa tu dia nak buat apa, rumah anak yatim. Lepas tu lagi 10,000 ni pecahkan 1,000 bagi dekat wakaf ni, wakaf ni, wakaf ni, wakaf ni, wakaf ni. Lagi 500 top up telefon dia. Kenapa top up telefon? Dia nak telefon seorang-seorang dalam senarai phone book dia nak minta maaf. Assalamualaikum, minta maaf banyak, saya mungkin tak lama lagi ni. Ya Allah, aku dah lama, maafkan kau dah. Nampak? Itulah kematian yang dicemburui. Nampak tak? Ya, nanti ada orang masuk dalam kubur, dia terkejut tengok kubur dia lapang. Kenapa lapang pula kubur ni? Tak adalah lapang sangat, lapang sikit lah. Tak adalah lapang sangat, lapang sikit. Macam mana boleh lapang ni? Kau ingat tak malam Samsul Debat datang tu, yang orang bawa karung tu, kenapa? Kau bagi RM2 malam tu, itu paling ikhlas kau bagi, itu yang kubur kau ni. Yang RM2 tu macam ni lapang. Kalau aku tahu aku bagi semua harta aku, dah lambat. Dulu boleh bagi, tak nak bagi. Jadi saya nasihatkan karung tu jalan sekali lagi. Betul. Orang kalau boleh bangun, kalau Allah Ta'ala bangunkan orang dalam kubur tu, kalau dia boleh bangun dan bagi dalam 1 jam lah, dia bukan cari kampung dia, bukan cari rumah dia, dia akan cari tabung. Sebab dia tahu kelebihan sedekah bila dah mati tu, baru tahu. Tu sebabnya kita ni nak tinggalkan benda-benda baik bila mati ni. Anak kita, contoh benda simple je, ilmu yang baik, amalan yang baik. Mak dia, mak, kalau kita semayang mak kan, bila kita baca tahiyat tu kan, macam masa bila kita nak angkat jari tu simple je tanya mak dia. Mak dia kata kalau kita baca asyhadu alla ilaha illallah, bila il tu naik, sepanjang hayat dia buat tu pahala kat mak dia. Ajar tahiyat aja. Contoh kan, anak kita kahwin, kita dalam kubur dah ni, dalam kubur. Dia kata, dia cakap dengan suami dia, esok pagi kita sembahyang subuh jemaah ya Kenapa pula? Arwah abah dulu, arwah ayah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Jadi dia buat sebab mak ayah dia buat. Mengalir tak pahala? Mengalir. Besok petang hari Jumaat kita karaoke Arwah dia dulu tak pernah tinggal karaoke Jumaat. Aduh, sakit kepala tuan-tuan. Benda banyak, benda baik boleh tinggal benda tak baik, kenapa? Itu saya kata tadi. Nampak tak? Jadi itu sebabnya tinggalkan legasi yang baik-baik, benda yang baik-baik. Ayahnya selalu
pergi masjid. Bila tak ada dia, anaknya sambung. Sebab ayah dulu pergi masjid, aku pun nak pergi masjid. Yang tu meneruskan. Kan? Jadikan dunia ni sebagai ladang untuk menuai hasil di akhirat. Jangan tertipu dengan kemewahan yang sementara. Jadikan dunia sebagai jalan, bukannya matlamat. Dunia ni jalan menuju akhirat, bukannya sebagai matlamat. Kenapa dunia ni hanya persinggahan? Pertama, tempoh hidup dunia sangat singkat. Harta, pangkat, kemewahan tak masuk dalam kubur. Minta maaf, kita nak kebumikan dia, kita kena tinggikan sikit kubur dia. Sebab dia ni Tan Sri. Tak ada, situlah tempatnya. Bawah tu lah. Minta maaf ya, kain kapan ni kena pakai bonia. Jangan pakai kain biasa. Oh, tak ada. Tak ada. Janganlah jadi riak sangat sampai ada orang tu kan berpuluh ribu pula kain kapan ni. Kenapa? Itulah belagak pula dia. Dunia ni tempat ujian, bukannya tempat dunia tempat ujian, bukan tempat balasan akhirat nanti. Oh, alhamdulillah Allah bagi aku kesenangan. Belum ni dunia. Belum lagi. Allah nak tarik bila-bila je. Sebab setiap manusia pasti akan menemui kematian. Sampai masanya kita akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, bam, jatuh dalam lubang. Dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh dalam lubang tu, anggota bomba dan penyelamat tarik dia pakai tali, pakai kren. Tengok nadi, hidup lagi. Dia kata, hebat bang, hebat. Kenapa? Dia pun terjaga. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam gila bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh dalam lubang tu tak mati. Sebab tengok mati. Nak cakap apa? Mati bukan sebab yang kita fikir. Kita pergi dekat hospital, kita nampak orang tu pakai oksigen. Kita yang lalu ni, aku rasa tak besok lusa ni. Confirm mati ni. Sekali yang bercakap tu tak pandang kiri kanan, keluar hospital kena langgang dengan teksi, dia mati. Yang pakai oksigen tadi keluar baca Yasin dekat dia. Anda kata apa? Macam mana kita tak tahu. Nampak gagah, Zab 65 tahun, pap kahwin muda, bini 30 tahun. Hui, untung demo. Alah, biasa je. Malam pertama bini berbuka satu butang, mati. Terperanjat, jantung tak tahan. Nak kata bini menganu, saya berbuka butang satu, mati dia kata. Macam tu. Kata apa? Ni contoh. Saya bukannya tak apa, kalau dah jodoh macam mana faham. Ini pun dah jantung dia tak tahan. Jumpa jantung dah pakai bateri. Bateri tu dah patut tukar, dia tak tukar-tukar. Aduh, gali pula hati aku bercerita. Ya, kan macam mana? Kan? Tu kata. Mana kita tahu? Dekat Singapura tu ada seorang budak 22 tahun. Baru balik kerja, mak ayah dia kata, mari kita makan sama. Sekejap nak rehat sekejap. Dia masuk dalam bilik, tak keluar-keluar. Pergi tengok, ada kesan muntah. Tengok nadi dah tak ada, dah mati. Sekejap je. Ada kesan muntah sikit kat tepi bantal dia. 22 tahun budak tu. Dia kata apa? Ada seorang budak ni, saya camah dekat masjid dekat Wangsa Maju. Mak ayah dia tersalah, dia ingat camah lepas isyak. Dia datang waktu isyak tu dah habis camah dah. Dia jumpa saya, dia kata, ya Allah, dapat saya jumpa dengan seserbat anak saya. Dapat saya jumpa dengan seserbat anak saya sampaikan hajat anak saya nak jumpa. Oh ya ke? Anaknya mana? Anaknya dah meninggal dunia. Anak je nak jumpa saya. Jadi anak dia meninggal baru 2 minggu masa tu. Saya tanya berapa umur dia? 13 tahun. Macam mana dia meninggal? Dalam tidur. Dia kata tiap-tiap malam tak pernah miss tengok video Samsul Debat. Tapi bukan itu sebab dia mati. Sebelum orang cakap, baik aku cakap dulu. Mu nak mati pun tengoklah video Samsul Debat. Bukan macam tu. Tak, kebetulan dia mungkin tengok video-video lah. Dia tengok video. Tengok budak tu 13 tahun. Allah sayang kat dia. 13 tahun. Tak banyak dosa. Tak ada dosa budak tu. Tak balik pun lagi budak tu. Dia kata tadi kan, budak baik. Itu sebab kata, begitu juga dunia ni tempat ujian
Bukannya tempat balasan yang saya cerita tadi, mana ujian akan datang macam-macam. Itulah nak tengok macam mana tahap kita ni nak masuk syurga, masuk neraka. Macam mana cara kita menghadapi ujian. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Tentu ada ujian. Mana boleh tak ada ujian hidup? Mesti ada. Anak macam ni, isteri macam ni, suami macam ni, itu biasa. Saya ni kalau tengok aduan suami isteri ni banyak betul. Pening pula. Yang pelik-pelik aja kan. Ada satu isteri tu suruh suami dia lafaz taklid. Lafaz taklid sekarang. Kalau tak, aku hilang dengan anak-anak aku. Apa salahnya? Bergaduh bukan benda besar pun. Puncanya apa? Puncanya tak pegang tangan dalam kereta. La ilaha illallah, aku kata kenapalah, sebab tu je. Tak pegang tangan dalam kereta, suruh lelaki lafaz taklid. Dia siap tulis, suruh lelaki dia baca je.